Hari ini kita test drive Pro 2 QVE, kereta elektrik pertama Malaysia. Design luar memang handsome dan sporty, dalam pula cantik, okey, macam kereta ais biasa, masih kekalkan banyak button. Ruang belakang tak luas sangat. Skrin 10 inci, ada Apple CarPlay, Android Auto, steering banyak function. Nak start ada button push start, gear bulat pusing, ada 6 airbags, 360 kamera dan cermin reverse digital. ADAS pun ada, sangat membantu semasa driving. Bateri 52.5 kW boleh pergi 445 km NEDC, cas 30 hingga 80%, 30 minit saja. Dalam kereta memang senyap, steering lembut, nak belok kiri kanan mudah, tekan pedal memang cepat pick up. 3 mod pembanuan Eco, Normal dan Sport, overall sedap bawa QVE. Dengan harga RM80,000 Malaysia untuk body dan bateri kena sewa RM270 sebulan selama 9 tahun. Apa pendapat korang? Sila komen di bawah. Baik beli atau beli